Assalamualaikum. Hai, selamat petang semua. Macam biasa petang ni, jom kita tengok jaring tadi. Tengok jaring, lepas tu ambil jaring bawa balik. Hari pun dah panas, dah cantik lah. Air pun dah surut lah hasil petang ni. Cuaca pun dah lawa lah. Okey, jom kita jumpa kat sungai dia. Let's go. Oh, surut dah air, tak ada air lah semua jalan. Oh, pagi tadi je. Oh, ada rumah sana jauh sini. Tinggal ke nak angkat jari? Jari surut lah ni, takut surut berkejut besok asal dah agak jari. Bismillahirrahmanirrahim. Air sejuk kan ni. Ada ikan lah. Mula nak naik air tu je tenggalak. Air dah start nak turun ni. Ikan. Boleh bawa balik jaring aku. Ada ikan. Ada lagi lapar, alhamdulillah. Pada buat goreng. Yang nak ampam. Ada lagi terbuai. So. Ada. Boleh angkat dah jaring. Tinggal boleh lagi, air besar ni. Ikan aku kurang. Ada lagi seekor. Kita tumpu kah? Tadi tak ada, baru langgar. Peras.
ekor, 4 ekor. Inilah pengkas daya, pengkas daya je. Hari ni kalau tinggal, pagi besok mesti bangkitkan keli. Jom, kita cek lah ikan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan lah. Ada lagi. Alhamdulillah. Oh, rebul. Baik. Tak ada buat lauk tak betul ni. Ikan tapah. Ini ikan tempurah. Ini tapah Bombay nama dia. Tapah ni tak besar-besar dah ni. Kalau besar pun besar sikit je. Kelapa hayuk. Hari ini kita tinggal lah. Ada terbuat lagi ikan kawasan ni. Tinggal kita tak bagi besok. Dalam. Oh, ada. Terbuat lah. Alhamdulillah. Ya, seperti ni guys. Oh, ada lagi terbuai. Barau.
Belik-belik sekarang. Yes, ada. Okey. Nah, ini kita tinggal tengok pagi besok. Tinggal dengan 2 utah Tinggal tengok pagi besok pun tadi kan keli ya. Air nak surut Ada 2 utah ni. Lagi ya. Tahan lagi ni. Hari ni kita cek ikan je. Hari ni kita tinggal. Tengok pagi besok. Okay. Apa sawit tu. Ikan sini terbuai. Ada terbuai. Ada ikan ni kawasan ni. Pagi tadi pun tak apa-apa ada ni kawasan ni. Tak apalah, kita tinggal je lah. Tengok besok. Ada ikan keli lah. Ada ni. Kosong. Ada ikan besar ke sini lalu. Kosong ni, tak ada. Ukur lah dekat kawasan ni. Satu jaya ni, jaya yang besar. Jaya 3 inci setengah. Mari kita tengok ni. Ikan mi, ikan jonek. Wow. Tu dia makan kerai. Kerai ada, bau ada. Ada ni. Ni dah awak lebih. Ada dekat 3 kilo. 3 kilo ada ni. Bau. Jadi ya, nak apa lagi? Mainan orang kampung je tahu ni ya. Musim banjir ni ya. Kau nak ada hotel ya. Ada satu hutan lebih dalam. Ada kena ular. Nak buang ular pula. 3 inci. 3 inci. Oh, kena ular. 3 inci kena ular. Ha? Tutup ah. No. Hutan ni ke? Satu hutan je tepi jalan. Dan aku dah check lah. Dah tinggal ada hutan. Tinggal ada hutan lah besok. Cari keli pagi juga.
Oh. Ni kita check lah. Mana ada ular ni pagi tadi. Tak tahu lah, ada lagi kita ada. Hả? Hả? Tadi ikan ke? Lô ni. Tak lepas ikan besar sini. Ikan ni kosong, bawa balik lah. Kuasa tadi ikan. Kuasa tadi ikan besar. Mau kita. Oh, dia dah balik. Dua utah tinggal dia. Mari kita tengok asyik. Jadilah. Ha? Ada dah untuk petang ni. Lepas buat lauk. Ada. Nak ah? Tak ada. Ada? Macam dia. Sekor je. Tu ada lagi. Loh, tak ada tempat ikan macam hai besar. Pagi tadi ada. Pagi tadi petang semalam banyak. Ini apa petang ni. Ini jual lah. Hai, kita tengok. Asyik untuk petang ni. Oh, tadi lah lepas buat goreng. Jari layan cak bawa balik lah. Alhamdulillah ada rezeki petang ni. Dapatlah dalam 2 kilo tadi. Lepaslah buat lauk. Air pun dah surut lah. Tengoklah kalau dalam 2-3 hari ni, kalau air besar lagi, acak turun lagi. Kalau tak, kita tunggu air surut lah nanti. Kita tunggu pasang jaring. Okey, sampai sini episod untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support Acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe, dia subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.